Boleh ugut untuk keluar, boleh saling hentam-menghentam, tetapi kalau selalu sangat mengugut untuk keluar tetapi tidak keluar pun, lama-lama ugutan demi ugutan di masa akan datang akan menjadi lebih tumpul. Pengalaman saya sendiri, saya tidak gemar mengugut. Saya buat keputusan awal-awal. Saya letakkan garis merah itu awal-awal lagi. Kalau saya rasa garis merah itu telah dilanggar, saya letak jawatan. Tidak perlu ugut, tidak perlu kerah penyokong. Kalau garis merah itu telah dilanggar, maka letaklah jawatan. Itu prinsip saya. Begitulah pimpinan UMNO akan diperhatikan oleh rakyat selepas ini. Adakah pengampunan Datuk Seri Najib ini adalah satu garis merah kepada UMNO? Sebab kalau ugutan untuk keluar kerajaan madani terus dibuat tetapi sampai ke sudah tidak keluar, maksudnya isu pengampunan Datuk Seri Najib ini bukanlah satu garis merah kepada UMNO.